Ui, teruk. Penuh dengan kereta, dengan lori, dengan bas, segala apa jenis kenderaan semua ada kat sini. Semua nak mengimpit ke kanan. Kena extra careful ya. Ada accident ke? Macam tak ada. Ada breakdown. Moga dipermudahkan segala urusan mereka yang terlibat ya. Weh, makin lama makin ke kiri Abang Maybe ni. Nak buat surprise pula dia. Nak bergurau, tunggu dah sampai rumah kejap lagi lah. Tak kuasa nak melayan le, nak bergurau atas jalan ni. Tapi tu lah, aku tak tahulah berapa lama aku akan istiqomah pakai jaket-jaket macam ni. Satu sebab kenapa aku tak suka pakai jaket-jaket macam ni, sebab ianya sangat-sangat memanaskan lah. Dan aku pula sekarang ni kuat pula berpeluhnya. Kita tengok jalan nanti. Kalau ikutkan boleh je kan, nak beli jaket-jaket biasa ke, ataupun yang tak ada padding ke kan. Cumanya itulah, halang-halang nak beli tu. Lepas tu pula kebanyakan kalau macam ada invitation untuk test ride ke apa ke, ada a few yang buat dekat track. So bila dah buat dekat track tu kena ada lah. Dia ingat dia padam lampu tu orang tak perasan ke? Wah. Main tipu je kamu. Gurau kasar nampak. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?